Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bawakan khas seorang figura yang dalam bidang HR bersempurna dengan Hari Pekerja pada 1 Mei yang akan datang. Sebelum kita mengupas lanjut topik cuti bukan sekadar rehat, saya memperkenalkan di sebelah saya ni adalah Dr. Nur Azlina binti Abdullah, merupakan pengarah urusan bagi Azpro Bersatu Consulting Group Sdn Bhd yang merupakan outsource HR consultant kita. Sebelum kita mengupas tajuk kita, boleh doktor memperkenalkan diri doktor, kepakaran doktor dan berapa lama doktor dalam bidang HR ni? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Nazrul daripada Maha Advisory. Saya Dr. Nur Azlina Abdullah, mewakili Azpro Bersatu Group Sdn Bhd. Okey, kami adalah Azpro Bersatu Consulting Group Sdn Bhd ini, atau lebih dikenali sebagai ABC lah juga. Kami menyediakan perkhidmatan human resource secara outsource. Okey, yang mana daripada situ kita memberi rundingan, memberi perkhidmatan secara hands on. Okay, selain daripada itu latihan jugalah kepada individu, kepada syarikat yang mana mereka mungkin kurang mahir tentang human resource. Pengalaman saya dalam bidang human resource, alhamdulillah, Allah rezekikan dah mencecah hampir 25 tahun. Okay, yang bermula daripada bekerja di dalam syarikat dan akhirnya kami decide untuk keluar daripada syarikat dan membuat perniagaan sendiri. Kita punya, orang kata apa, expertise kita, alhamdulillah saya juga adalah salah seorang individu yang membangunkan NOS dalam bidang human resource, yang mana kita baru tahu bahawa individu yang membangunkan NOS ni adalah orang yang ada nilai sebenarnya dalam sumbangan kepada negara, yang mana ia adalah standard yang digunakan di institusi sebagai kata garis panduan yang ditetapkan lah, yang orang kata yang perlu ataupun yang sesuai untuk digunakan untuk standardkan kita punya pembelajaran sebenarnya. Okey doktor, tadi doktor sebut NOS kan? Ya. Mungkin boleh doktor terangkan maksud NOS tu, NOSE ke NOS? NOSS. NOSS. NOSS ni nama panjang dia apa? Okey. Kalau NOS ni nak ingatkan balik tu kan, dia sebenarnya dia ataupun bagi contoh dia bangunkan NOS ni macam ni. Dia adalah daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, yang dijaga oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi dalam satu NOS sebenarnya ada 12 orang sahaja. Macam contoh panel pangkal, dia panggil expert panel lah. Ada 12 orang sahaja yang membangunkan NOS tersebut. Dalam bahasa Inggeris saya tak ingat, National Occupational Standard apa itu, lebih kurang macam tu lah. Nanti kita masukkan dekat bawah tu. Dia punya, dia orang kata dia guna akronim kan. Jadi kita masukkan. Alright, so yang itu adalah salah satu, saya rasa itu adalah salah satu bagi saya pencapaian yang terbesar bagi diri saya. Okey, yang mana saya rasa itu sebenarnya sangat berharga dan masih dibina pakai lah di institusi, college dan universiti dalam bidang human resource. Macam saya sendiri, saya ada kurang 7 NOS yang saya bangunkan. Dia ada level lah. Pertama adalah pembangunan sumber manusia. Kedua adalah pengurusan pembangunan sokongan sumber manusia, dan satu lagi adalah imbuhan dan faedah sumber manusia lah. NOS ni doktor terlibat daripada tahun bila? Tahun 2009. 2009 sampai sekarang. Maknanya NOS tu dibangunkan pada tahun 2009 dan masih digunakan pakai hingga hari ini. Alhamdulillah, banyak kata apa, jasa doktor lah dalam bidang human resource ni. Ada orang sebut human resource,
Ada company sebut human capital, ada human development dan sebagainya lah. Tapi dia dalam satu objektif adalah membentuk sumber manusia tersebut. Okey. Baik, kita akan berhenti rehat dulu untuk segmen pertama. Kita akan mengupas topik ini dengan lebih lanjut, cuti bukan sekadar rehat, pada segmen seterusnya, segmen kedua. Baik. Okay, kembali kita ke segmen kedua dalam podcast Ketuk-Ketuk Pintu. So doktor, segmen kedua ni kita akan membincangkan topik cuti bukan sekadar rehat lah. Okay. Kalau kita sebutkan cuti ni, ada pekerja yang mengatakan itu adalah hak dia. Ada juga majikan mengatakan itu adalah hak majikan, naik cuti ni. So, adakah cuti ni dia merupakan hak ataupun keistimewaan bagi dua-dua pihak lah, majikan ataupun pekerja? Okey. Macam mana juga? Sebenarnya cuti ni memang ada yang hak. Okey, juga ada yang atas ihsan. Okey, cuma macam kita kena jelas, kita kena pandai bezakan atau kita tahu bezakan apakah dia cuti yang kita tuntut dan apa cuti yang kita kena mohon. Kan? Tuntut, mohon dan atas budi bicara. So kita kena faham, kita kena tahu sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang majikan sekalipun, dia kena faham dua ni apa maksud dia. Supaya hak akan menjadi hak, kan? Orang kata apa? Budi bicara akan menjadi budi bicara lah. Dia macam tu. Okay. Boleh tak kita boleh tak sebagai pekerja ni kita dapat membezakan antara cuti yang kita bersifat fleksibel ni lah, seperti contoh cuti tanpa gaji, cuti ihsan. Okay, cuti tanpa gaji dan cuti ihsan ni dia jatuh atas kategori mana? Ataupun hak ataupun keistimewaan ataupun orang kata budi bicara majikan. Okey, baik. Tadi saya cakap kita kena bezakan. Kita kena tahu dan kita kena faham dan kita kena jelas apakah maksud antara hak dengan yang fleksibel tadi ataupun budi bicara. Cuti tahunan kelayakan. Okey, yang mana yang termaktub di bawah Akta Kerja di dalam Seksyen 60E, dia ada dalam kurungan 1 dan kurungan 2 dan kurungan 3. Ini adalah cuti yang memang termaktub yang orang kata hak kepada pekerja. Wajib lah. Wajib. Majikan wajib bagi. Ya. Okey, contoh minimum 8 hari mengikut berapa tahun dia bekerja lah. Itu adalah cuti yang dikata hak. Okey, yang boleh dituntut, yang boleh dimohon dan dituntut. Okey. Cuti fleksibel ni macam cuti kematian, cuti ihsan, cuti kahwin, kelahiran, cuti kelahiran. Lagi apa? Cuti tanpa gaji, dia tak ada cuti. Tadi cuti tahunan kan? Ini dia tak ada cuti. Dia nak memohon cuti juga tapi tanpa gaji. Itu adalah atas budi bicara majikan untuk melepaskan dia. Dan yang paling kita pernah dengar, selalu dengar, cuti emergency. Okey, cuti emergency ni menarik ni. Selalu dapat. Okey, cuti emergency ni kalau saya akan kategorikan sebagai cuti yang tidak sihat. Kenapa saya cakap cuti tak sihat? Cuti tahunan dia apply. Lulus dia bercuti. Betul. Cuti emergency, bos hari ni tak dapat datang So dia tak apply dulu, dia cuti dulu. Okey. Lepas tu balik baru diisi borang. Ini yang atas budi bicara lah. Kalau betul, biasanya HR dia akan minta supporting dokumen lah. Okay. Selanjutnya akan minta. Minta supporting dokumen lah. Contoh, bos saya tak dapat datang hari ni, ada kematian. Apa dia supporting dokumen tu? CJ kematian. Dia macam tu lah. Kan? Tapi, yelah kan, untuk memberi orang kata pahaman kepada mereka ni, ini yang agak menyulitkan. Sebab apa? Mungkin
both party tak faham, tak jelas. Kadang-kadang ada yang kita jumpa kepada pihak majikan, dia macam ni, oh puan, sebabnya dia dah emergency, saya terpaksa bagi. Kenapa nak paksa diri bagi? Kalau tak nak bagi, janganlah bagi. Tu maksudnya tak nak bagi. Kalau dia bagi tu atas budi bicara lah. Ini yang fleksibel tadi. Fleksibel lah. Okay. Sebagai contoh lah kita, cuti emergency ni, emergency leave ni, andai katalah majikan tak terima, maknanya majikan tak meneruskan lah, tak meneruskan, tak iktiraf cuti tersebut, dia macam mana kita nak rekod cuti tu, ataupun nak rekod penting ke, tak hadir ke, apa tindakan yang boleh buat kalau di okeylah, contohlah majikan kata okey ni tak emergency sangat. Tak emergency sangat. Ni tak emergency sangat ni. Boleh main ni kan. Main-main ataupun boleh je settle, contohlah macam saya bocor, saya pancit kan. Okey, bengkel buka pukul 10, lepas pukul 10 tu settlekan urusan tukar tayar tersebut, dan masuk office lewat. Macam mana kita nak buat treatment tu? Treatment tu macam mana kita nak buat? Okay, dia macam ni. Emergency tu yang kita kata, biasanya emergency ni perkara yang kita tak dapat nak elak. Okay, kalau tanya saya, apa dia cuti emergency? Cuti emergency ni adalah cuti yang menghalang pekerja untuk hadir ke tempat kerja. Tadi Tuan Azrul bagi contoh kereta. Kereta tak sihat lah dia cakap. Kereta tak sihat. Kan. Kereta tak sihat. Yang bekerja siapa? Pekerja kan. Pekerja tu sihat kan? Datanglah. Senang nak cerita kan? Maksudnya kita settle kan kata tu kemudian lah. Datang. Maksudnya itu adalah keizinan atas budi bicara juga, keizinan dia untuk datang lambat dengan bukti tadi. Itu yang pertama lah. Bukan terus tak datang. Bukan terus tak datang. Tu dia kata siapa yang tak sihat ni? Kereta tak sihat ke dia tak sihat? Sebab yang sign agreement dengan pihak majikan adalah pekerja, bukan kereta. Kita nak cerita bab kat situ. Okey, cuti emergency yang boleh dikategorikan sebagai ponteng ini biasa yang kita terima lah bos, saya tak dapat datang hari ni, saya tak sihat. Tak sihat tu mesti ada CJ sakit. MC lah kan? Ya. Tapi biasanya besok, oh sorry lah bos, saya tak dapat lah pergi klinik sebab tak larat nak pergi. Contoh, okay. Itu boleh dikategorikan sebagai ponteng. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya bos cakap, okay sorry Azlina, cuti anda tak diluluskan. Bos sorry bos, ini tak dapat datang. Sorry, cuti anda tak diluluskan, anda kena datang juga. Azlina tadi tak datang, ponteng. Itu banyaklah yang kita boleh uraikan dekat situ kan. Sebab kadang-kadang pekerja ni, maaf saya sebut, dia cuba mengambil kesempatan perkataan emergency tadi tu. Tapi tak juga, ada juga yang majikan yang mungkin kurang faham dia kata okey, pekerja saya memang sebab tak layak dapat cuti tahunan, saya masukkan dekat dalam dia punya letter offer, dibenarkan cuti emergency sebanyak 5 hari dalam setahun. Ada. Dah, kau dah menggalakkan orang tu ambil emergency. Apa dah kau bagi kan? Tak apalah, nolih lagi 5. Ni mungkin mereka kurang faham lah kan. Tapi kata nasihat kepada majikan, ambil tahu supaya ada keharmonian antara pekerja dengan majikan. Yang penting kefahaman. Kan? Kita faham masing-masing. Tapi yang penting adalah kena jujur. Ada memang emergency, mungkin ada yang perkara yang memang tak boleh dielakkan. Macam kami akan terangkan kepada pekerja perkara yang tak boleh dielakkan apa? Bencana alam. Banjir, pokok tumbang, kematian kan. Kematian kadang-kadang ada orang guna reason jugalah. Okey. Biasa buat bencana alam lah. Terbakar. Takkan orang nak, besok aku tak nak datang, tak aku bakar rumah dulu. Kat HR kata emergency ni boleh bakar rumah dulu kan? Pagi-pagi bakar rumah dulu sebab apa tak nak datang? Tak mungkin. Kan? Tapi kematian tu pun very subjektif. Sebab apa? Kematian siapa? Kan? Makcik ujung kampung, anak Pak Mat, Pak Lang apa semua yang tak kenal. Tak kenal. Tapi sebagai kematian. Ini perkara-perkara yang
Biasanya HR memang akan ambil tahu lah. Sebab tu orang cakap HR macam polis kan. Tak, sebenarnya tak. Kita nak mewujudkan keharmonian, kepercayaan tu. Ya. Disiplin lah. Ya. Disiplin dan sebagainya. Okey. Okey doktor. Kita akan rehat sebentar untuk kita sambung ke segmen ketiga selepas ni. Kita jumpa selepas ni di segmen ketiga. Dah masuk ke segmen ketiga. Okey, segmen ketiga ni kita ada beberapa topik lah yang kita akan kupaskan. Antaranya adalah majikan cakap cuti, tapi boleh ambil lah cuti tu. Contoh, kadang-kadang sebab kita ada nak mohon cuti, kita nak mohon cuti, baki cuti kita ada lagi hujung-hujung tahun je lah. Kadang-kadang bila kita apply, majikan reject. Majikan reject pula bila kita apply kan. Jadi sebagai majikan, kita boleh tak reject cuti kerja tu? Maksudnya kita tak luluskan cuti kerja tu. Contohlah hujung tahun ni kan, ada ramai sangat nak ambil, nanti kena tutup office pula kan. Kerja tak jalan lah, sama nak buat kerja kan. Tapi majikan boleh tak tolak cuti? Andolin lah, kita cakap andolin lah, cuti tahunan. Okay, kat sini lah yang wujud ni tadi kita kata, Tuan Nazal sebut tadi tentang hak majikan, hak pekerja. Dia macam ni, itu akan jatuh sikit part tu kepada hak majikan lah, yang mana majikan boleh untuk tidak meluluskan cuti itu. Atas dasar apa? Sebab itu kadang-kadang bila kita dalam sesuatu organisasi, komunikasi antara dua hal itu sangat penting. Sebabnya antara pekerja dengan majikan, mungkin dia direct dengan bos dia lah untuk minta cuti, ataupun antara pekerja dengan HR. Mungkin HR tu diberi mandat untuk meluluskan cuti tersebut, ataupun dengan sesiapa saja yang diberi kuasa untuk meluluskan cuti. Contoh supervisor, leader. Kadang-kadang komunikasi tu tak wujud. Bila tak wujud, dia akan timbul, tadilah Tuan kata ada cuti tak lulus lah apa semua. Kadang-kadang kita tak tahu memang individu terbabit ataupun pekerja tu memang perlukan sangat cuti tu. Tapi bila dekat side majikan ataupun leader ni, tak boleh, kan dia akan cakap macam tu. So komunikasi tu sangat penting. Okey, bila cakap kenapa tak diluluskan, bagi saya ada beberapa faktor lah yang memainkan peranan untuk cuti itu tidak diluluskan. Pertama adalah gangguan operasi syarikat. Okey, bila gangguan operasi syarikat terjejas, maka cuti tu mungkin tidak diluluskan ataupun mungkin dia injakkan kepada hari lain. Itu antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan cuti itu tidak diluluskan. Macam tu. Sebab kadang kalau kita tengok cuti ni bila musim perayaan lah. Bila musim perayaan kan, contohnya kalau ada satu company tu semua Melayu, ataupun semua Chinese, semua nak cuti. Bila cuti perayaan ni kan. So boleh doktor ulaskan sikit tak? Cuti perayaan ni, apa yang patut diberi keutamaan untuk bercuti, ataupun company cukup sekadar ambil 2 hari cuti public holiday yang digazetkan kan, ataupun bagi cuti tambahan, ataupun kalau tak bagi cuti tambahan, staff kena apply annual leave. Tapi hak majikan di situ, adakah sama ada atas budi bicara dia untuk diluluskan ataupun dia buat rotation? Pandangan doktor macam mana? Dia kalau daripada cuti yang cuti panjang lah, kita kata cuti raya ni, dia kalau syarikat dia banyak kaedah dia boleh buat. Pertama, kalau syarikat Melayu kadang-kadang biasanya yang kita face, kita orang kata the real story lah, majikan biasanya nak tutup seminggu. Kan dia pun nak raya. Gitu. Contoh macam ada syarikat yang kata tak boleh kan, hari raya kena kerja juga sebab kita memang diperlukan untuk bekerja ataupun pada hari raya. Contoh macam supermarket, dia cakap macam tu kan. Ataupun mungkin syarikat bas. Yang memang hari kerja tu adalah hari raya tu adalah hari kerja mereka. Okey.
sekiranya berlaku apa kata penghantaran cuti beramai-ramai biasanya kalau apa yang kita cuba, kami akan cadangkan kepada pihak-pihak majikan yang macam ni, buat due date dulu. Okey. Maklumkan kepada pekerja siapa yang nak apply atau siapa yang nak memohon cuti untuk katalah sambutan hari raya. Belum lulus sekali. Belum lulus lagi. Okay. Baru nak collect data kita lah, collect data maklumat dulu. lah, Okey. data maklumat Okey, lah. mungkin kita dah collect semua dan kita akan asingkan by daily. So daripada situ kita tengok, oh ramainya majikan pekerja aku nak cuti. Daripada situ juga dan kita tahu siapa yang kita nak bagi cuti tu dulu. Okey, mungkin orang lama, orang yang tahun lepas tak cuti pun. Kan sebab rekod tu penting. So majikan tengok, okey dulu ni Azlina ni tak pernah cuti pun. Tahun ni dia nak cuti, okey bagi dia cuti. Itu. Ataupun kita akan lepaskan kepada cuti orang yang ada cuti dulu. Kalau dia ada cuti, kita tak bagi cuti, cuti tu akan kumpul. Kumpul lah Kan? Tapi orang yang tak ada cuti nak apply cuti macam mana kan? Ya betul. Jadi bila kita bekerja, sebab tu ada wujudnya keharmonian tu. Sebab tu kita nak ada dah jelas dan faham bahawa bila dia masuk dalam satu organisasi, dia tahu dah dia tu di level mana dan oh aku ni tahun ni raya mungkin aku tak dapat. Dia kena faham. Tapi biasanya kalau biasalah aku tak pilih pun. Aku nak apply juga. Apply juga. Bagi saya, buat dulu prosedur tu dan baru buat agihan kebenaran bercuti tu. Mungkin dia boleh cuti sebelum raya ataupun dia boleh cuti selepas raya. Dia akan ada perbincangan. Jadi pekerja pun tengok, oh, okey lah, adil lah kan. Jadi tak adalah pekerja cakap, aku tak boleh kan, aku dah submit, aku nak cuti je. Jadi dia pun kena faham situasi syarikat yang mana dalam industri aku kilang takkan nak tutup. Betul. Kan? Jenuh tak ada production kan? Transportation ni, bas. Berjalan kaki pun kan? Train. Ya. So, perkara-perkara ini biasanya pekerja akan bersedia bahawa aku bekerja dalam industri ni, aku tahu mungkin aku tak dapat cuti ke. Tapi ada segelintir jugalah yang mungkin tak nak faham. Jadi apabila kita buat permohonan ataupun due date tadi tu, kita dah berlaku adil. Jadi dia tak boleh nak memanglah kau ni nak ikan apa, ikan emas, ikan emas bos, nak emas bos semua kan. Takkan timbul wujud yang itu. Especially HR lah. Sebab HR ni adalah orang kedua yang kata, ataupun orang pertama yang bos akan tanya dulu sebab dia akan mengumpul data gitu. Ada juga saya pernah lalui lah dulu lah waktu saya bekerja dulu. Buat planning cuti ni, ada juga yang buat planning cuti dia cuti sebelum raya. Ada yang cuti selepas raya. So orang kata apa, komunikasi dekat situ lah penting. Dan planning tu yang paling penting. Tapi Tuan Azrul, saya nak share sikit lah. Dia ada juga bila kita dah buat susunan macam tu, okey, orang yang tak dapat cuti dia kena kerja sekian-sekian hari. Mungkin 2 hari tu memang syarikat tutup lah. Mungkin dah hari raya ketiga kau kena kerja dan hari raya keempat kau cuti lah. Tapi hari raya ketiga tu ambil MC pula dah. Kita dah susun dah ni. Okay. Kalau kita nak kupas topik ni Tuan Azrul tentang ni besar, panjang. Okay. MC ni boleh tak kita tolak? Boleh. Boleh, tapi ada dia punya syarat. So adalah dia punya step tu. InsyaAllah kalau kita nak kupas tu kita buat next session nanti. Next session kita sembang tentang MC sahaja. Ya. So, pengurusan cuti, kita panggil ni pengurusan cuti. Pengurusan cuti ni sebenarnya kalau kita tengok ada annual ada MC, cuti sakit, cuti umum, hospitalisasi, paternity. Nampak macam simple kan? Tapi dalam setiap part ni pengurusan cuti ni sangat besar. Itu belum lagi MC tipu, MC beli. Apa kita nak buat? Boleh kita buang banyak dia punya topik kita boleh kupas insyaAllah. Okay. Jadi betul. Dari maksudnya dari sisi pekerja pula lah, kita
sebab topik ni antara majikan dengan pekerja kan. So daripada sisi pekerja ni, ada tak tips yang doktor boleh bagi supaya pekerja ni boleh mendapat cuti tu diluluskan dengan mudah? Apa tips dia nak ambil hati majikan ke, bawa makanan ke, kulit kuning ke, nak kulit majikan kuning kan, ayam panggang ni tak? Ataupun ada tips lain? Dia senang je tips dia. Cik senang cakap macam tak kena bayar dah. Okey. Majikan tanggung kan. Okey, tips untuk pekerja kita pun kena, sebab sebagai seorang HR dia tak ada side majikan, dia tak ada side pekerja. Dia orang tengah atas pagar lah kita cakap Kalau tips kepada pekerja ni senang je. Kalau saya bagi akronim MAPS, MEBS. 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 Okey. M tu adalah mohon awal. Kan? Buatlah perancangan. Mohon awal. Janganlah emergency. Emergency tu memang confirm lah, bos boleh tolak. Confirm. Efek KPI lah kalau emergency kan? Sebab KPI pernah kata jejas, betul? Itu M. E adalah elakkan waktu peak period. Contoh kedai makan, waktu yang memang waktu yang heavy adalah Sabtu Ahad. Cuti. Waktu tu lah dia nak cuti. Elakkan yang itu. Possibility cuti tu tak kena lulus lah. Sebab mungkin majikan kekurangan kaki tangan bekerja kan, ataupun mungkin sale tu luar biasa. Kita tahu rentak tu okay. B adalah berbincang. Kalau kata betul terpaksa, dah mohon awal dah lepas lah. Tapi peak hour tu ataupun peak period tu memang tak lepas. Contoh, bincanglah. Saya minta maaf sangat, saya pun tak pernah cuti pun ni. Saya nak kena apply cuti ni. Mungkin sebabnya lepas raya ni saya terus bertunang. Contoh, kita bukan tahu dia punya next program tu kan. Saya kena bertunang, takkan saya tak ada. Contoh kan. Ataupun kena menikah kata. Menikah pengantin tak ada macam mana? Contoh, berbincang kan. Sebab kenapa perlu berbincang? Supaya supervisor ni dia boleh cuba aturkan, susun allocate. Kan. Dan S adalah bersedia. Sedia ni maksudnya sedia, mungkin aku kena replace orang ataupun orang kena replace aku. Maknanya kita kena bersedia lah. Sebab bila ada penjadualan kan, jadi susunan tu tidak mengganggu operasi. Contohlah, okey kau nak cuti minggu depan kan, minggu ni kau kena kerja. Kita kena bersedia lah kan. Itu dia punya tips tu. Jangan ambil sembrono je. Tapi yang tadi kita sebut, doktor ada mention tentang ganti. Maknanya bukan ganti, ambil tugas lah. Dia kena tanggung tugas. Tugas. Yang bercuti ni dia kena tanggung tugas tu. Adakah perlu majikan bagi extra allowance ke ataupun cagu hati ke disebabkan dia kena menanggung tugas orang yang cuti? Okey. Yang menanggung tugas ni saya merujuk kepada pekerja yang dijadualkan setiap bulan. Okey. Contoh macam kedai makan, minggu depan aku kerja pada hari ni, ataupun supermarket, minggu depan aku shift pagi. Itu adalah tugasan yang dia replace je. Tak perlu ada allowance tu. Tak perlu pun. Kalau contoh syarikat yang memang Sabtu dengan Ahad tutup, takkan nak suruh kerja hari Sabtu, takkan kerja hari Ahad, tak mungkin kan. Jadi yang ini lain punya isu. Yang tadi tu yang merujuk kepada yang retail, F&B kan, klinik kan. Klinik ni tak boleh, orang tak sebabkan aku tak ada kerja kena tutup. Ataupun doktor kena duduk kat depan. Ada staff dia semua cuti. Doktor yang jadi reception, doktor bagi ubat, doktor lah cek sakit. Saya pernah jumpa satu doktor ni. Dia baik katnya kan, dia lepaskan. Tapi yang teruk siapa? Doktor. Dia bekerja jadi bos lah. Lama-lama pekerja dia akan pijak kepala lah. So inilah yang majikan kena cakna, kena ambil tahu. Kena bukan suruh buat kerja HR tu, tapi sekurang-kurangnya kena faham konsep tu. Kena faham. Maksudnya kita kena planning lah.
Ya. Planning. Proses tu kita kena buatkan proses tu dan kita kena planning. Itulah hak kita, Itulah majikan. hak Itulah hak majikan, yang mana majikan boleh menyusun atur supaya ada keharmonian tu. Betul-betul dulu saya sebagai pekerja pun saya tak faham. Kalau saya nak cuti, saya cuti. Lantak lah dah. Lantak lah. Peduli Lepas tu, kan. bila dah jadi usahawan ni, dah jadi majikan ni, okey pun saya faham. Macam ni, okey macam ni. Nak menguruskan human ni, human management ni dia kalau satu topik yang memang kalau stres tu memang sangat stres lah nak menguruskan orang ni kan. Cuma kalau tanya saya saya juga pernah diajukan soalan macam ni Tuan Azrul. Doktor, saya satu syarikat pun saya tak boleh nak jaga, tak boleh nak manage team saya. Macam mana doktor boleh jaga syarikat yang banyak? Yang saya kata mungkin sekarang ni alhamdulillah kami dah mencecah kepada 900 staff dalam pelbagai industri. Pelbagai industri satu, background, education background, kata apa lagi satu, budaya lain-lain, agama lain-lain kan? Pertama, alhamdulillah mungkin kami faham tentang konsep polisi tu. Kedua, kami faham tentang proses pengurusan cuti tu. Jadi tak susah untuk kita explain. Dia biasanya akan jadi masalah bila pekerja tanya, dia tak boleh jawab. Tu sebab kata bila pekerja tanya, kita tak boleh jawab, kat situ dah nampak pekerja dah boleh ni lah, dah boleh pusing lah. Pusing lah. Ya, sebab tu bila pekerja tanya, kami jawab, settle. Kan? So ini adalah perkara-perkara yang kita nak majikan kat luar sana tu ambil tahu. Faham. Kat mana nak faham? Belajarlah. Pergilah mana-mana kursus yang dia boleh belajar, kan? Sebab sangat penting. Bukan untuk diri dia, tapi sebenarnya dia kena ambil tahu untuk dia jaga pekerja dia. Sebab pekerja ni dia akan jadi macam tak syok bila dia ada keraguan. Kenapa saya punya ni kenapa saya punya cuti ada 8 hari tapi bulan ni kenapa majikan tolak saya? Majikan cakap itu HR tolak, contoh. Tapi kalau dia boleh jawab, oh cuti anda 8 hari adalah untuk 12 bulan. 12 bulan. Dia kena prorate lah. Ya, jadi itu pun dia tak tahu. Memang pekerja dia memang kepam-pam dia lah. Saya pun dulu tak faham. Saya ada cuti 20 hari. Tapi bulan Februari saya nak ambil 10 hari. Tapi tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab dia dah prorate. So 20 hari dia bagi 12, dalam satu bulan tu mungkin boleh ambil 2 hari. Ya. So pekerja cakap itu hak saya. Itu yang timbul perkataan hak tu. Hak saya. Dan majikan dengar. Sebenarnya majikan cakap hak saya juga. Kenapa ada konsep secara prorata tu Azrul? Katalah contoh. Tuan Azrul kata kita kata 12 bulan, 8 hari. Pekerja tu mesti bekerja 12 bulan untuk dia dapat 8 hari tu. Tapi pada bulan 8, contoh pada bulan 6 dia dah ambil dah kata 10 hari. Contoh 10 hari, majikan kata tak apalah memang hak dia kan. Dia ambil 6 hari lah contoh. Okey. So dia saja ada 8 hari. Bulan 6 dia ambil katalah 6 hari. Dia dah ambil 6 hari. Tinggal 2 hari. Daripada bulan 7 sampai bulan 12 tinggal 2 hari. Bulan 7 dia resign. Kan? Majikan pula, alamak kan. Tapi sebenarnya majikan boleh tolak gaji terakhir ni. Tapi sebagai seorang pekerja, kenapa tolak gaji aku pula ni? Isu tolak gaji pula. Isu tu pula. Dia jadi macam, dia akan jadi panjang. Tapi tak apalah, macam kita tahu, okay, kau dah overtaken kan. Kita cerita kau dah overtaken. Tapi sebenarnya nak mengelakkan itu. Contoh kita lah, kita nak berhenti, memang kita nak berpindah untuk kita upgrade ke apa. Tak kisahlah berpindah ke, ada yang kahwin tak kerja dah. Itulah gaji dia untuk digunakan pindah rumah ke. Kan? Tapi tiba dia kan tolak sebab overtaken. Kita rasa macam alamak kan, tak syoknya. Tu, kita nak mengelakkan itu. So kalau bagi contoh lah, cuti carry forward. Contoh cuti tak habis, dia carry forward. Okay. Sebagai majikan boleh tak dia tak bagi carry forward? Best tu.
Sebab itulah kita ni sebagai seorang pekerja dan majikan sebenarnya kena rancang cuti. Pekerja tu kena rancang cuti dia. Kalau pekerja tak rancang cuti, majikan kena bagi. Kena rancang. Paksa cuti. Ya. At least lah, contoh sebulan kau ambil cuti 1 hari. Contoh. Sebab apa? Maaf saya sebut, zaman sekarang ni, budak-budak sekarang ni dia gunakan work life balance. Sehat lah. Cuti lah. Kau dah stres ni dalam waktu hari kan. Aku bagi sebulan kau cuti lah. Tapi tolak cuti kau. Sebab apa? Okay, soalan dia kalau kata majikan tak nak carry forward. Dia kalau majikan tidak mengatakan apa-apa dekat dalam polisi. Contoh, okay, pengumpulan cuti tahun sekiranya tidak habis, boleh dibawa ke hadapan 3 hari. Contoh, pekerja kata, majikan kata 3 hari. Tapi sampai hujung tahun, pekerja 3 hari, majikan tak bawa ke depan. Itu salah. Salah lah. Kan? Sebab majikan dah berjanji dalam polisi. Dalam polisi. Tapi kalau kata contoh, pekerja tak ambil cuti, kan? Dia malas nak cuti. Dia boleh dianggap kalau kita panggil burn. Sebab apa? Dalam Seksyen 60E dalam kurungan 2 ada mengatakan bahawa pekerja mestilah kalau saya boleh baca ayat yang tu, dan mana-mana pekerja yang gagal mengambil cuti pada akhir tempoh tersebut, dengan itu hilang kelayakan. Itu ayat yang lebih tepat lah. Okay? Hilang kelayakan. Sebab tu saya kata majikan, bila majikan tahu ilmu ni, majikan kata okey tak apalah cuti. Sebab dia tak, kita nak mengelak pada hujung tahun tu semua cuti. Ya. Sebab majikan kata apa? Cuti tak boleh carry forward, dia kata. Semua cuti serentak. Kan? Kalau tak cuti pun dia akan EL. Ya. Bos cakap, bos cakap cuti tak boleh carry forward. Saya habiskan lah cuti saya. Nak bagi tak nak bagi? Ada satu hal pula kan. Sebab tu majikan dia kena cakna benda ni. Dia kena mulai daripada contoh di bulan 4. Setiap pekerja dia tahu dah. Ada bagi cuti. Kau ambil 1 hari 1, 1 hari 1, 1 hari 1. Kena plan lah. Apa pun planning. Ya, sebab bila setiap hujung tahun tu semua cuti, pertama kekurangan operasi. Mengganggu operasi. Kedua, kekurangan pekerja. Bila kekurangan pekerja, dia akan kait pula yang tinggal jadi masalah. Kena cover kerja kawan dia. Lagi kawan tu pula stres. Ya, dia berkait-kait. Kan, jadi ini yang kita cuba elakkan supaya itulah keharmonian tu. Okay, Doktor. Terima kasih Doktor atas kita punya explanation yang panjang ni. So kita dah habis ke segmen yang ketiga. Kita akan berehat sebentar dan kita akan sambung ke segmen yang terakhir, segmen keempat. Okay. Okay Doktor, kita dah sampai ke segmen keempat, iaitu segmen terakhir lah. Sebagai penutup, boleh Doktor bagi sikit kesimpulan tentang cuti ni, mengenai hak majikan, hak pekerja dan hak-hak orang lain lah untuk cuti ni. Boleh Doktor bagi sikit kesimpulan. Kesimpulannya adalah cuti adalah hak, ya betul. Tapi cara penggunaan itu mestilah terancang, ataupun adakah kata cara penggunaan itu memberi manfaat kepada semua pekerja. Semua pekerja lah. Sama aja manfaat ni banyak, besar dia, macam cuti tu pekerja tu dapat rehat. Dalam itu side daripada pekerja lah. Side kepada majikan pula, apabila ia terancang, dia akan jadi pengurusan operasi tu cara baik lah. So maknanya kat situ dah timbulnya hak tadi, hak pekerja sebagai untuk memohon, hak majikan untuk tidak meluluskan, supaya both parti kata rasa harmoni lah. Dia macam selesa. Kan dia tak ada macam cakap aku nak apply cuti je tak boleh, apply cuti tak boleh. Dia banyak step lah sebenarnya. Itu kesimpulannya. So maksudnya banyak step tu both parti dia kena faham. Aku ni ikut prosedur ke? Contoh majikan lah, aku bagi prosedur, maksudnya dalam polisi aku ada ke? Ataupun pekerja, aku ni ikut ke tips tadi tu. Nak awal tadi kan, elakkan period, lepas tu berbincang, ada bersedia. Tu je tips dia kan. Itu antara pekerja dengan majikan. So bila kedua-duanya tak faham tu, mulalah ini hak aku majikan tak pekerja kan. So dia akan jadi kata tak syok kan.
Dia kecil je. Benda yang kecil lama-lama jadi besar. Boleh jadi barah tau. Ya, sebab cuti punya hal je. Cuti punya hal. Dia akan kait lah benda-benda lain. Bergaduh, Prestasi tak bagus. Kerja macam cincai-cincai. Kerap sangat cuti pun masalah juga. Ya. Sebab bila kerap cuti, pekerja akan cakap, majikan tak heran pun kerja. So satu lama kelamaan jadi majikan tak tahan. Asal cuti je muka kau. Asal muka kau je cuti. Dia macam tu kan. Dia macam tak puas hati. Itu majikan. Orang lain dia boleh asal aku tak boleh. Dia pula senang cuti. So, yang lagi seorang tu susah pula cuti. Dia kadang-kadang kan, manusia dia cakap manusia. Dia ada kalau setiap manusia tu tak ada titik hitam tak tu. Kadang-kadang manusia ni titik hitam tu lah yang jahat. Satu je titik hitam tu. Jangan cakap apa? Oh, hari ni kau buat kat aku satu hari emergency dia aku kena cover kerja kau Okay, kau tunggu. Kau tunggu. Aku buatkan kau 2 hari. Hari ni emergency dia, esok MC. Contoh. Inilah yang menjadikan ketidakharmonian tu. Gaduh lah. Dan yang jadi yang teruknya majikan lah. So dia berkait. Tuan Azrul, dia berkait. Dia sangat berkait. Itu kesimpulannya. Dia kena terancang lah. Terancang ni dia very subjektif Macam majikan punya kena terancang tentang dia punya pengurusan polisi dia. Pekerja sendiri pun dia kena faham. Jadi yang penting majikan kita perlu ada polisi lah. Kita perlu ada polisi, kita perlu tetapkan proses pengambilan cuti. Proses step yang pertama, step yang kedua, berapa hari sebelum nak cuti. Dah kena tetapkan, dah kena tulis dalam buku panduan pekerja ataupun code of polisi lah kita kata. Code of conduct betul kan. Dia kalau cuti terma dan syarat. Terma dan syarat. Sebab dia macam ni, macam contoh polisi. Okey, dia banyak. Cuti pun dia ada polisi dia. Kan? Kerja pun ada polisi dia. Kan? Dia SOP cuti apa? SOP kerja apa? Dia banyak. So ini yang kita kena faham dan kita kena tahu. Dia bukannya ada je, tapi duduk tak faham. Duduk tak faham. Kita katakan kadang-kadang kita tanya, Puan ada polisi syarikat? Oh ada. Maaf saya sebut ada sampai 65 pages. Ada sampai nak dekat menuju kepada 100 pages. Bagi saya baguslah, mungkin itu benefit tambahan yang majikan nak bagi kepada pekerja. Tapi bila kita tanya balik, adakah ini diberikan kepada pekerja? Oh tak. Habis tu macam mana pekerja nak faham? Diberi mungkin tak baca, nanti kena explain. Mungkin setiap kuarter, setiap 6 bulan sekali ada town hall ke penerangan. Ya, kena. Education lah, kita pergi education. Educate kan. Kita selalu dengar kan, mudah lupa kan, macam tu kan. Kita tak cakap Melayu mudah lupa. Manusia mudah lupa. Sebab kita bukan robot yang diprogramkan. Kan? Kita bukan robot yang diprogramkan. Jadi kita memang akan lupa tu. Kita memang kena iklan Milo tiap bulan ada, tiap hari ada. Tiap hari ada iklan Milo. Daripada umur saya kecil sampai sekarang masih ada. Kenapa dia tak nak orang lupa dia? Betul. Sama lagi kita tak nak orang lupa dia. So every time kena ingatkan. Biarlah sampai dia bosan tu. Sebab yang diingatkan tu bukan berlaku di dalam syarikat dia saja. Sekiranya pekerja itu keluar daripada syarikat, sama juga. Dia macam tu. Cuma mungkin bezanya kena apply 7 hari sebelum, kena apply 2 minggu sebelum. Itu je beza dia. Tapi flow dia, polisi dia tetap sama. Kena pastikan cuti tu lulus baru bercuti. Sebab kadang-kadang pekerja ni, maaf saya sebut, isi bulan cuti tak, aku dah tahu aku dah isi bulan cuti. Tapi tu kat mana hak majikan? Lulus atau tak belum lagi. Yes. So hak majikan mana? Untuk meluluskan atau tidak? So janganlah kita gunakan, hak aku sebagai seorang pekerja aku kena apply cuti. Aku dah apply. Jadi kat sini lah timbulnya hak majikan dengan hak pekerja lah. Kita betulkan lah kalau saya salah. Contohlah, saya ambil cuti. Saya dah submit cuti apa semua, tapi majikan saya tak luluskan cuti. Okay. Dan saya pergi bercuti. Tiba-tiba berlaku kecelakaan. Nak claim suksu apa semua. Possibility tu tak dapat lah. Tak dapat kan. Sebab belum approve. Sebab cuti tu memang tak lulus. Cuti tu tak lulus. Dia kira sebagai ponteng lah. Ponteng lah. Tak patah ponteng. Sebab dia ada ayat yang mengatakan bahawa anda tidak hadir bekerja tanpa kebenaran, tanpa kelulusan atau
tanpa alasan yang bermasalah. Saya silap insurans tak boleh cover Silap-silap insurans. Auzubillah min zalik. So ini yang kita nak elakkan, supaya dia tolong kita sebenarnya membantu diri dia. Kan? Tolong kita tu ikut prosedur. Sebenarnya bantu diri sendiri. Itu dia perlu proses lah. Oh, banyak macam tu. Cuti tak perlu lagi tapi dah balik kampung kan? Itu yang saya cakap tadi tu. Cuti tu sepatutnya cuti dia sepatutnya pada raya keempat. Raya ketiga tu dia kena kerja. MC tu hantar daripada Kedah tu. Tu macam mana? Tak logik lah. Itulah perkaranya. Tapi tu saya kata, kalau kata nak untuk tidak mengiktiraf cuti tu boleh, kita akan ajarlah majikan macam mana untuk tidak beriktiraf. Nak ikut, orang kata apa, ikut SOP yang betul dan akta lah. Sebabnya kita tak nak, kenapa kita, bukan kita kata orang tu tak boleh, sebab kita tak nak dia menjadi virus dan merebak. Kan? Bila orang tu tak boleh, orang lain tak boleh lah. Dia macam tu. Dia kena sama lah, sama standard. Ya. Okay, Doktor, terima kasih atas kesimpulan yang dapat diberikan. Dan akhir sekali Doktor, kalau ada penonton kita ni nak mendapatkan perkhidmatan Doktor, khidmat nasihat ke, advisory ke, consulting ke daripada Doktor mengenai HR, macam mana nak hubungi Doktor? Alamat, mungkin ada email ke, nombor phone ataupun office, di mana boleh reach out lah Doktor ni macam ABC ni. Aspro Bersatu Consulting Group Sdn Bhd sebenarnya bukan sekadar memberi nasihat, bukan sekadar memberi orang kata apa, pandangan ataupun orang kata apa yang mereka nak secara talian. Tapi kami juga macam saya sebut awal-awal tadi, kami memberi perkhidmatan secara hands on. Hands on ni bermaksud syarikat ataupun pemilik syarikat ni tak perlu sentuh kerja tu. Sebab bila bermain dengan documentation ni, dia banyak documentation yang pelbagai jenis kita cakap. Okay. Kami boleh dihubungi kalau nak tahu lebih lanjut tentang ABC. Kita ada website juga. Website kita www.asprobc.com. Kita juga ada Facebook kita Aspro Bersatu Consulting Facebook page. Dan saya sendiri ada personal Facebook lah, yang mana saya juga banyak sharing tentang topik-topik semasa lah. Yang boleh saya punya Facebook saya adalah Nur Azlina Abdullah sahaja. Dan kita juga banyak share kepada Google. Boleh type je Aspro Bersatu Consulting Group Sdn Bhd, keluarlah dekat Google tu. Kalau talian boleh direct ambil nombor 012 7836 774. So kita akan adakan sesi rundingan dulu. Kadang-kadang jumpa doktor salah bagi ubat. Dan satu pula hal pula bengkak-bengkak kan, allergic pula satu hal pula kan. Jadi biasanya kita akan diagnose dulu lah. Kita akan tengok apa kesakitan dia, apa masalah dia, supaya kita bagi ubat yang betul lah. Dia macam tu lah. Okay, baik, terima kasih Doktor. So sesi kita tentang cuti hari ini bersempena dengan Hari Pekerja pada 1 Mei nanti. Cuti bukan sekadar rehat, tapi yang mana dapat cuti pada 1 Mei bolehlah berehat-rehat di rumah. Manfaatkan cuti anda bersama keluarga, insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.